Genting sikit lah depan dia. Nanti kan kalau gelap kan kena marah dapat syuting nanti. Yang terawal. Yang terawal je yang memiliki jentera ni lah. Maknanya Tak apa, kita jumpa je. Tak apa, tak ada hal. kat degil. Motor Abu dalam keadaan semput. Right on Elizad Dawn. Okey, episod kita yang pertama kita berkumpul dulu di Rawang jam 12 malam. Kita menuju ke Suratani. Bukan suratan ni sayang, tapi surat cinta. Ah, Dini Kang. Okey. Okey. Kita orang dah sampai dekat RNR Rawang. Yang Betul. pertama. Betul. Trip ni insyaAllah kita dijangka mengambil masa selama 13 hari. Alhamdulillah 13 hari Tempat yang best lah, Death Highway di Umpang. Dan Oh, dah highway baik tau. Tak. Ya. Bang, saya rasa tak ramai rider pergi bang. Betul lah bang. kebanyakannya rider akan bertumpu di Thousand Corner lah, di Mae Hong Son. Okey bang, untuk pengalaman abang, Thousand Corner berapa kali dah abang pergi? Saya dah pergi 3 kali. Kalau kali ni insyaAllah 4 kali lah. 4 kali Dah pergi 3 kali. Tapi kalau hari ni trip ni jadi, Ha? InsyaAllah akan jadi kali keempat lah. Death Highway saya tak pernah pergi, tetapi apa yang saya dapat feedback daripada rider-rider yang dah pernah pergi, dia macam Mae Hong Son dia ada 1864 corners, ada yang 4000 corners, ada yang Betul, 2000 bang. lebih. Tetapi yang Death Highway dia lebih pendek, tetapi dia adalah highway yang terbiar, jadi dia jalan dia lebih sempit sebenarnya. Oh, okey So, bang. Bila jalan sempit tu dia lebih berbahaya lah. Nak kena lebih berhati-hati lah. Berhati-hati bang. So untuk persiapan abang semua okey lah sekarang? InsyaAllah daripada segi mental dan fizikal, InsyaAllah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami sentiasa di bawah pimpinan Al-Mahmud, kami daripada segala malapetaka bencana musibah, daripada segala kekurangan, daripada tayar pancit, semoga kami selamat sampai ke destinasi dan jagalah keharmonian grup kami yang berempat ini. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Amin. Yang penting guys, kau tengok polis escort tau. Wow. Mahal lah. Jam sekarang pukul 5.46. Agak laju juga kita sampai. So saya pergi toilet dulu. Bang, ni tempat apa nama dia bang? Ini Changlun. Changlun. Lepas tu lagi 10 km Kayuta bang. Okey, ngam. So next stop kita akan isi minyak di Petron depan sikit, full tank. Benar border buka tu masuk. Kita telah pun sampai. Dia letak sekali dengan pasport. Ini awak simpan dalam ni. Okay, tolong tanda tangan kat belakang. Ada 2 bungkusan dia tanda tangan. Yang ni. So kita orang terus beli SIM card. Kita orang terus beli SIM card. Bang, muka Okey, muka kita jangan breakfast, kecewa. Kita Breakfast. favourite abang. Kawan abang. Mari kita. Oh, patut Inilah dah kampung tahu-tahu. kami. Patut masuk-masuk terus parking. Inilah kampung kami. Okey. Sekarang pukul 6.05 minit. Hotel Canai. Ni Hotel Canai. Kita orang dah sampai PTT. PTT. Oh, ni nama dia PTT. Ya, ni PTT. Ya, ada Amazon, Cafe, ada petrol pump. Ni PTT. Kena tengok tu colour dia PTT, lepas tu ada 7E. Oh. Kita dah sampai dekat Cowboy Town, Patalong. Tu Abu Abu dengan motornya. Ini satu cabaran untuk masuk ke dalam ni. Tapi airnya berjaya juga Motor yang gabak-gabak semua lepas Ini nama dia Grand Canyon. Betul saya sebut? Betul. Okey. Hati-hati Hati-hati. Ya, tasik dia. So kalau kita tengok kat sana ada satu kedai makan dah silap. Ini kedai makan ni. So yang ni cubaan nak pakai glove. Okay. Oh, 2. Tapi dia tak biasa. Jadi Abu akan otter lah. Potong supaya finger dia pakai yang ni. Kebiasaannya Betul. pakai yang ni. sebab kerja syuting tak boleh ada Tangan tak boleh tangan gelap. tak boleh gelap. Kedai makan tu tak buka. Tangan tak boleh gelap. Apa tu? Saja. Oh.
Sebab kerja syuting tangan tak boleh gelap. Jadi tangan tak boleh gelap. Jadi saya dah terbiasa pakai yang glove yang half ni. betul, glove half ni dia boleh rasa total brake tu semua. So jadi saya tak pandai pakai. Hari ni baru nak belajar hari pakai. ni dia nak belajar. Tapi saya tak reti juga. Jadi kita gunting lah. Gunting. Gunting sikit lah depan dia. Nanti kan kalau gelap kan kena marah kat tempat syuting nanti. Okey, betul. Nanti okey, sekarang kita dah sampai ke 7-Eleven yang viral tu. Jadi kalau korang berminat, korang datang ke sini. Okay, ini adalah tempat yang wajib untuk korang datang 7-Eleven. Dia sebab view belakang tu yang buatkan jadi tarikan lah kepada para riders yang daripada Malaysia untuk bergambar. So, motor Abu dalam keadaan semput bagi dia hack tu daripada malam tadi. InsyaAllah okey kot kan. Allah bagi mudah. Doa anak-anak soleh. Doa anak-anak soleh insyaAllah dia berkati. Amin. Tadi saya ada bagi tahu motor Abu ada problem sikit kan. Masalah tak besar pun. Kita orang dah 2 jam. Lebih 2 jam macam tu. Akhirnya kita sampai juga dekat Harley Davidson Surat Tani. Okey. Jauh. Okey. So inilah culture dia. So kita dah sampai. Mantap. I got 40 days. Oh, 40 days. Oh, now you can ride all. So ni motor Abu Motor Abu dah buat inspection. Diorang cakap tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa-apa masalah. Dia kata okey, tak ada masalah. So harap-harap semuanya okey lah. Okay. Servis diorang terbaik dekat Surat Tani ni. Servis diorang terbaik, alhamdulillah. Semua dipermudahkan. Ni CVO ST 121. Baik. Mari. So alang-alang aku nak setting sikit gear dekat kaki. Terlalu tinggi lah. Nak masuk gear tak selesa. So dia rendahkan balik. Hari kedua kita menuju ke hatimu. Cepatlah betul-betul. Kita menuju ke Hua Hin. Okay, let's go sayang. Let's go baby. Hari kedua di Thailand. Kita dekat ni area Surat Tani Surat Tani. So motor dah kotor Sebab perjalanan semalam kita dah buat 900 km geng. Semalam punya perjalanan kita dah buat 900 km daripada tak tidur. Satu hari tak tidur. So semalam kita dapat tidur dengan nyenyak Tak tahulah ada bunyi ke tak ada bunyi ke terpulang. So ni kita akan letak balik beg dekat motor. So kita tengah tunggu Abang Boy dengan Elizad. So untuk Abu dah buat persediaan dengan barang-barang dia. Semua hari ni okey. So harap hari ni semua okey, berjalan lancar. Kita nak ke mana Bu hari ni Bu? Kita akan pergi ke arah Hua Hin. Tapi kita cuba stop atas lagi. Atas lagi. Mungkin tak tahu mana lah. Tengok kat mana. Okey. So saya ulang apa yang dia cakap tadi. Jadi jumpa kejap lagi. Sekarang kalau jam kat Thailand 8.30. Kita punya call time pukul 9. So road captain kita masih tak sampai lagi. Tapi tak ada masalah. Dah sampai. Dah sampai. Are you ready? Baru Nampak? Okey ke? Dah full charge tu. Okey, Semangat. Dah Alhamdulillah. charge Dah minum vitamin dah? dah kita. Kita baik tepi baik pagi tengok muka abang tu baik senang. Okey, so jumpa kejap lagi. Okey. Mari. Selamat rasa. Hari ni kita apa bang? Ulang balik bang. Hari ni sekarang selamat pagi. Sawadi. Kita sekarang berada di Surat Tani. Kita akan menuju ke Hua Hin. Maybe dalam 7 meter. Bandar Diraja lah. So saya akan bawa ni konvoi motosikal ni untuk bertemu dengan Raja di Hua Hin. Oh ya. InsyaAllah. Ngam. Ngam.
So hari ni punya 600 km. Semalam kita dah buat 900. Hari ni 600. Kalau kita boleh buat lebih, kita buat lebih. Tapi masa awak duduk tu, ni tak? Position motor awak tu bila awak duduk okey tak? Kaki. Okey lah. Cuma je lah, akan datang kita dah nampak kena ada crash bar depan. So kaki boleh sangkut. Ya, betul. Saya rasa sebab dia tak Ni dapat sama awak tukar ni floorboard. Okay. Abang nak pastikan kan kedangan korang ni, korang yang first time masuk jalan kan dengan motor kan, akan pastikan korang akan rasa amazing. Amazing tau, amazing. Semalam tu dah petak dah buntut lah bang. Okay, sekarang pukul 12 tengah hari. Hari kedua. Bu, kita kat mana bu? Kita kat mana? Ini kat mana tak tahu? Okay, kita nak ke mana? Wahin. Okay, kita nak ke Wahin dengan bos ANF yang cover insurans kita lah. Yang korang buat insurans dari Malaysia nak masuk Thai tu, inilah owner dia. Owner dia. So, saya akan kata kat apakah benda-benda yang kita perlu buat persediaan. Persediaan yang selalu kita nak kena ready motor kita lah. Okay, betul. Make sure tayar, Service. everything service. Okay. Masalah kecil-kecil kena settlekan dulu. Baru jalan. Saya daripada persediaan motor, penjagaan motor, apa lagi benda-benda yang penting lah kalau setiap kali masuk jalan? Memang yang paling penting ialah insurans. Insurans part yang utama, compulsory, voluntary, travel insurance dengan extension 111. So benda-benda ni guys, jangan kita sangat fikirkan nak enjoy ride, tapi malam tak baru. So kita perlukan persediaan lah. Kita kena ada dokumen yang lengkap, barulah kita boleh ride dengan dalam keadaan tenang. Pekat bang, yang lengkap tu pekat tu bang. Ya, lengkap. Lagi satu lupa. Make sure sebelum ride check lesen kita. Masih valid ke dah expired? Kadang-kadang kita terlupa nak check. Lepas pandang kan? Sebab kalau expired lesen kita, insurans travel pun jadi tak valid. Tak beli. Jadi make sure lesen tu valid. Tapi kalau misal kata lesen dah expired, CI, VI tu masih boleh cover lah. Boleh cover lagi. Alhamdulillah. Tapi kena bayar saman. Kena bayar saman lah. Sama. Okay. Tapi travel insurance je tak valid. Tak valid. Okay. Guys, so ni penting guys. Jangan ambil remeh sangat sebabnya ini nyawa kita. Kita ada family kat rumah, kita dah suka-suka nak run jauh, tapi kita kena ada persediaan lengkap jugalah. Okay guys. Okay, so lepas ni kita akan ke Wahin ya. Kita akan ke Wahin dan kita akan tunggukan video yang seterusnya. Mari. Okay, dah ready. So kita dah berangkat. Kita sekarang berada di Chupon. Kita dah berangkat ke Prachuap Kirikan dulu dan lawat Tugu Ayam. Mari. Macam biasa Abu pergi isi minyak. So di tengah minyak kita rehat dulu. Perjalanan yang tak bercakap sangat lama. Ya. Macam mana? Agak penat? Alhamdulillah. Hari kedua masih okey? Macam okey eh? Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Enjoy the ride. Enjoy je. Tak laju, tak slow. Okay, Yeah. just nice. It's nice. Bas. Masih okey? Okay bro. Alhamdulillah, hari yang kedua Abu punya motor, syukur Allah lindung. Doa buat banyak, insyaAllah. Doa anak-anak yang soleh. Ya. Sebab kita niat baik. Tahu tak? Kita tak gatal. Kita ride elok-elok balik. Kita dah boleh tukar nama Abu ni, babe. Tunggu dia habis. Dia ambil sertifikat, kita dah boleh cari. Balik hotel terus tidur, tak mengarut-ngarut. Yang sesuai dengan dia. Apa dia? Abang lah. Ni boleh tukar ni, babe. Tunggu dia orang dapat sertifikat. Nanti belum lagi. Nama okey. Original ni atas dia kena ada benda. Kena at least ada something. Abu ni apa tau yang sesuai? Kau kena dapat ni. The kit. The kit. Awak faham? The kit. The kit. Awak punya the Dia kit. Aku tak kecil. kena. Ya. Tapi rider. Dia kecil tapi rider. Okay, the kit. Kalau Billy the kit tapi Billy tak payah lah. The kit. Alah, macam yang Rockers the kit. So, dia tak tahu. Jadi kenapa Kit the hotel kit? ke? Kit ni, KID. kit ni walaupun perkataan dia anak-anak tapi anak-anak yang tak. Ghetto kit. Rockers the kit tu. Focus the kit. Okay geng, bagi diorang pilih nama dulu nanti saya sambung video.
ni dia ada tugu ayam ni sebab dia kat sini ada berbagai-bagai ayam. Kalau So pilih je ayam apa kalau yang berdiri korang kat suka. sini, korang dengar ada macam grade ada A, grade lori B, ke grade C. horn ke kan? Ya. Dia bukan horn kat kita, kita jangan perasan okay? Dia horn dekat ayam ni. Dia hormati. Inilah ayam dia. Kalau dia horn, jangan perasan Dia jangan perasan. Dia bukan horn korang. Jangan perasan. Dia horn ayam ni, tanda hormat. Okey bang. Pasal duk kata Ayam berbagai ayam. Ada ayam grade A, grade B, grade C, grade D, grade E. yang penting bukan ayam berloceng. Ayam berloceng bahaya. Pagi tadi kita dah makan dekat 7-Eleven. Breakfast biasa saja. Jadi alhamdulillah petang ni kita dapat sup daging. Bolehlah buat alas perut sampai ke malam. Kita dah sampai dekat sup daging. Kita nak makan sup daging. Halal halal. Dah sampai. Nama kedai dia tak tahu apa nama kedai dia. So macam semua rider dah biasa dalam sini Kita tengok stiker semua banyak. So macam Yang terbaru ni. yang terbaru mana? Oh, saya pun nak cakap macam abang tak perlu stiker sebab abang dah semua tempat orang dah tahu abang pergi. Oh, ni dia ada stiker. Ya. Kan? Oh, cantik. Ada surau Nampak? Rakyat orang beriman. Kita dah tambah tu dekat sini kedai makan ni. Dan stesen dia ada. Dia ada surau. Maknanya right orang beriman. Okay. Bos. Okay. Okay. Oh, ada. Ada Apa cuba anda lakukan? Alright. Kita tengok. Oh. Okey. Dah sampai. Sedap belakang dah hidang dah. Sup daging. Mari. Bergerak dah. Sejam lagi perjalanan kita akan sampai. So, jumpa sekejap lagi. Kita nak ke Raja Bakti, guys. Oh, kita nak pergi ke Raja Bakti. Ya. Perjalanan sejam. Jangan. Terima kasih. Thank you. Kita bukan prospek, Bu. Bukan. Oh, kita bukan. Bukan. Orang full atas lagi daripada diorang. Respect sikit. Sila. Hari kedua kita berada di Raja Bakti Hua Hin. Okey, tempat parlimen raja-raja mereka. Yes guys, kita hari kedua dekat Raja Bakti. Raja Bakti Hua Hin. Walking. Okay, alhamdulillah cuaca cantik. Memang atas daripada ni semua memang cantik lah. Tok langit lawa kan. Pusing sana tu, kena nampak tu. Itu belakang tu lah. Tapi kat sini ada event. So dia sebenarnya tak bagi masuk. Tapi dia cakap, dia tengok kita orang, dia tengok muka abang ni, dia bagi laluan VIP tau. Dia kata masuk ke tepi. Kita dapat penghargaan. Kita nak ke mana lepas ni? Hari kedua kita dah berjaya sampai ke Hua Hin. So kalau ni kita berehat di Hua Hin. Besok kita akan menuju ke Kopi Malai. Oh, besok Kopi Malai. Besok Kopi Malai, orang Malaysia. Okay. So saya akhiri video untuk hari ni. Hari ni dah ni last Ini kita berbalai di Hua Hin. Oh, mana ni? Ni last lah. Ni last. Okey, kita habis video kita untuk episod kedua, hari kedua. Di sini, geng. Alright. Okay, bye. Episod terakhir, bye. Habis. ก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน
Okey sayang, kita dah rest dekat Hua Hin. Lepas ni nak pergi mana? Makan nasi daging salai, minum kopi di Kopi Malai. Pakai songkok nampak terletak dari Hua Hin menuju ke Tak. Cik, berpantun pula dia. Jom. Assalamualaikum, mari. So ini hari yang ketiga kita berada di Thailand. Hari yang ketiga. Sekarang menunjukkan pukul 6 pagi. Call time kita ride hari ketiga dengan bos ANF. Pukul 6 pagi call time dia. Kita ni Opening. Assalamualaikum semua. Sawadikap. Kap. Kita daripada Hua Hin ni, kita dah solat subuh 5.35 waktu subuh Thailand. Kita nak menuju ke Tak. So kata-kata hari ni kalau isi kata nak minta sesuatu pada nak beli tu nak beli, cakap tak. Sebabnya kita nak pergi ke Tak. So pelajaran untuk suami-suami, cakap tak. Semalam saya cakap tak, beraung kat bang. Beraung bilik tu saya cakap. Bos, saya try guna tau perkataan tak tau. Bergaung. Oh. Sebagai fonjong ngojia. Oh yeah. Now we pada yao ti kredito. Oh oh. Puhin liu na song. So you know, oh yeah, oh no. Now we pada yao ti jiding hong hong. Okay. So awal kita dah keluar. Sekarang pukul 6.30 Thailand lah, 7.30 Malaysia. Motor abu temput-temput. Perjalanan ke bengkel sejauh 8 km dan masa ni juga saya buat keputusan untuk towing motor abu disebabkan motor abu dah mengalami kerosakan. Ini adalah pengalaman pertama kali saya tolak motor seberat 300 kilo untuk sampai ke bengkel yang telah kami hubungi tadi. Kami riders berempat yang baru lagi gagah. Walau dugaan yang datang, kami tetap harungi bersama-sama. Ride on, ride safe. Itu kata kami, Eliza Don. Tetap on top, sentiasa ada bersama kami. Ride on, ride hard, ride safe. Kami berempat kekal habiskan misi ini berhari-hari tanpa rasa pernah, sebab kami memang mari dan kekal mari. Alhamdulillah, kami telah pun sampai ke bengkel Bank Auto Shop di kawasan Hua Hin yang buka pada pukul 9.30 pagi. Sementara menunggu bengkel ni mencari kerosakan motor abu, kami dihiburkan lagi dengan lagu koleksi Abang Boy yang kedua. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Tak tahu nasib baik ada mau shop di Hua Hin. Mungkin semalam dia buat sesuatu. Anda okey? Kita okey. Kita masih lagi meneruskan doa untuk Abu. Semangat Abu. Jadi Bang, selalu abang ada kata-kata bang. Kita ada bulat, ada petak. InsyaAllah kita akan sampai Tak. Ada. Lawan sikit. Apa ni? Kasim Abu, Kasim selamat. Alhamdulillah motor dah selamat. Okey bos, kena pantun juga. Pantun lah. Kena kat pantun. Dua terat pun jadi lah.
Tak. Kena cuba cakap dengan ni tak. Betul. Thanks to Hatta 8 kilo dia tolak Ali bang. Kalau aku Ride on, ride safe. Itu kata kami Eliza Don. Tetap bontot sentiasa ada bersama kami. Ride on, ride on, ride on. Assalamualaikum. Setelah bertungku lumus untuk datang ke sini, akhirnya kita sampai juga dekat Tak. Iaitu Kopi Malay. Siapa ni? Ya. Dia. Kena Dapat jumpa. kenal. Thank you. So, kalau korang singgah ke kawasan ni, ni owner dia orang Malaysia. So terus datang ke sini. Support. Oh, seorang kat sini? Ya. Salah seorang yang orang Melayu kat sini. Ini spot wajib untuk rider datang. Kalau kita daripada bawah, sebelum kita nak naik Mae Hong Son ke Death Highway kan, kita support ni Kopi Malay. Oh, Dia maknanya kahwin orang Thailand. Maknanya sebelum nak ke Death Highway semua ni adalah Ni pertengahan dia. Ni dekat Okay. tengah-tengah orang akan support. Mari. Kita tengok makan dia ada apa dengan minum dia. Sedap guys. Let's go. Dia heavy tu umpang tak? Apa? Umpang Umpang kot. Jangan ni. Umpang kan? Benar? Itu dia umpang. Besok kita pergi umpang, lepas tu kita try patah balik. Pergi masuk lah. Kalau pergi umpang kita sampai pukul 3-4 tak. Kita umpang lah. Hello. Hi, ni wife dia. How are you? Good. Alhamdulillah. Okay. Rest fast. Sila. Duduk. Okey, saya punya ni. Ni boleh buat kenangan ni. Ni Semua kita cover. apa ni? KSCC. Tu tak 0 km. Tak ni kau boleh beli ni. Tak road warning. Ni lawa ni, budak ni. Stop. Thousand corner. Oh, ni lawa ni. Ni lawa asyik ni. Dia ada tulis corner. Okay, macam biasa Eliza kalau sampai makanan sini. Awak order ni je ke? Ada nasi. Rasa boleh? Rasa. Okay, jom ni. Cepat buat video dulu. Macam biasa kalau dapat sampai makanan Eliza akan review. Ya, betul. Kita support Dia support. Ya, kita support orang Melayu kita. Diorang pun pergi patah balik. Death Highway tu lebih susah dari Thousand Corner guys. Ya. Ya. Kalau Death Highway kita lepas, Thousand Corner sub-sui pun kita. Bu, kau sempat lagi nak menyesal. Isi penulis selesaikan. Bang, dia dah pandai susun soalan bang. Okay. Saya punya Bye, thank you seafood. so much. Legendary. Kita orang datang. Don. Tak ada belum ada lagi. Abang yang suruh. Now, semua rider dah ada. Kita dah sampai. Keluar gelap. Sampai balik pun gelap. Okay? Tapi kita semua okay Okey, alhamdulillah. Ui, Makan terbakar cukup. betul, kulit Semua awak. cukup. Hari ni lupa spray. So kita akan jumpa dengan penghulu ride kita untuk tutup malam hari yang ketiga. betul. Mari. Alhamdulillah kita dah sampai ke Tak. Hari ini cuma ada kerosakan pada motor abu. Alhamdulillah kami dapat selesaikan untuk motor abu dengan baik. Alhamdulillah. Walaupun 2 kali dengan kan. sempurna. So besok kita akan bangun seperti biasa. Kita solat subuh dulu 5.33 dan kita push on the road pukul 6 pagi. Kita akan menuju ke Curve 33 dan juga ke Death Highway. Nantikan video Death Highway guys. Ya. Jalan ni lebih Sedikit teruk. pujian untuk ni Atta dengan tolak motor abu guys. Kita makan sate dengan terpejalan hati. So kalau ride ni kita harus lebih berhati-hati. Okay guys, ini Curve 33. Okey bos, asal tiba-tiba kau break? Dia dah terseret. Dia boleh angkat balik motor tu, geng.
Okey, kita dah masuk hari yang keempat. Kita nak ke mana sayang? Laut bergelora, laut bergelombang. Hari ni kita ke Umpang. Kita nak ke Death Highway Umpang. Okey, daripada Curve 33 kita naik ke Death Highway. Lepas tu kita ambil CJ dulu, kemudian kita turun tidur di Mesot. Okey, makan nasi, makan sate dengan perjalanan hati. So kalau abang ni kita harus lebih berhati-hati. Hati-hati. So mana yang sekarang lepas makan ni? Sebab ikut kata orang-orang yang dah pergi macam bos Kopi Malay, macam bos Fairuz dan juga orang-orang tempatan yang nak pergi, orang mengatakan Death Highway ni jalannya lebih sempit daripada Thousand Corner dan lebih mencabar. Walaupun curve dia tak sepanjang Thousand Corner, tapi dia mengingatkan kita akan lebih berhati-hati dan lebih fokus. Tadi Sekarang sembang Abu. Abu kata patutlah orang datang sini. Bos Kopi Best Malay lah. kata, Dia tak tahu itu tadi pembuka tirai je. Dia belum masuk lagi yang atas ni. Abu ni patut orang datang sini kan. Sabar Abu, belum Abu. Itu dia bagi teaser dulu pembuka tirai. Itu apa nama dia? Dia belum lagi. Itu dia bagi korang latihan dulu. Oh ya. Ya, belum lagi. Korang akan jumpa lebih teruk. itu lagi mencabar. Jalan dia kecil je nanti. Itu bukan lah. Tapi corner dia best kan? Tak ada. Itu hanya teaser saja kawan-kawan. Saja kawan-kawan. Guys, breakfast kita kena makan sup-sup. Mana? Sebabnya kawasan dekat sini sejuk. Daripada pagi tadi sejuk. So ni kita kena makan benda panas lah. Okay. Kita dekat Mesot sekarang ni guys. Kita dekat Mesot, kita nak pergi Curve 33 dulu. Lepas tu kita nak pergi Umpang. Baru kita pergi Mehong Song lah. Tak usah kena, kali ni kita buat route lain pula. Ke Death Highway. Okay, kita ke Death Highway. Lupa pula. Kita ke Death Highway dulu. So, pagi ni kita ni dia. Benda-benda yang panas. Sebab terlalu sejuk kat sini. Okay? Makan. Assalamualaikum, mari. So korang yang tengah tengok video ni, korang sabar kejap. So saya daripada Crack the Box menjual seluar workwear seperti brand Dickies dan juga Kahat dan macam-macam lagi brand. So seluar ni saya menggunakan selama 13 hari. Saya, Abang Boy, Elizad dan juga Abu untuk journey kami di Thailand. So kalau korang berminat untuk seluar yang saya jual ni, korang boleh masuk dekat platform TikTok. Kita jual setiap hari, Sabtu Ahad kita cuti. Jom sambung tengok video balik. Okay, guys. kita telah sampai ke Road 33. Bagi kata-kata sikit. Okay guys, ni Curve 33. Okay, ni kira macam sebelum kita nak masuk Mehong Song lah Kita bawa, ni jalan dia bentuk tu, nampak tu. Tengok depan tu. Mana? Guys, kita orang kat Oh yo, dia punya tu Okay, so Majantik. Kita orang kena tengok. Datang sebelum nak naik Mehong Song, kat bawah ni ada. Sebelum kita pergi Death Highway, kita pergi Curve 33 dulu. Okay? Oh lawa. Dah bang, cerita bang. Kenapa stiker makin kurang bang? Korang mana? Rasa pergi sana kan? kena kopek ah. Awak nak saya shoot, kita orang shoot kan? Dia dah pandai setting ah. Ni cameraman ni. Okay. Ada Ni bakal buat filem ni. Bakal buat filem ni. Buat cuti. Buat video apa? Okay guys, kita baru lepas Curve 33, kita baru masuk Death Highway. Okay, Death Highway ni Umpang. Dah 2 tahun saya nak try Death Highway ni. Tahun ni baru ada rezeki lah. Okay. Alhamdulillah kita orang dapat try. Hari ni hari yang
keberapa 3? keempat. Hari keempat Death Highway. Okey. Lepas Death Highway baru kita pergi apa nama? Thousand Corner. Saya dah 2 tahun nak try Death Highway. Sawadika. 2 tahun nak try Death Highway tak dapat. Tahun ni dapat cuba. Tahun ni dapat cuba. Sebab tahun ni ramai semangat. Okay bos, asal tiba-tiba kau break? Kau break ke terslide? Dia terslide. Oh ya? Dia macam ada licin hitam. Oh. Kira bukan break lah, bukan break lah tu. Tak apa, jom. Boleh. Ya. Tapi relax lu. Sekejap. Mana nak sungai tu ke? Maknanya kita kena hati-hatilah tak hantar dengan saya punya. Oh, saya dah berdebar ni. Kita lepas ni tadi 20 cukup lah. 20-30 cukup lah. Sebab jalan sini berpasir Death Highway takutnya. lagi Sini. teruk daripada Thousand Corner guys. Kenapa orang tak nak pergi Death Highway? Sebab dia lebih cabar dari Thousand Corner. Tapi kita cuba lah insyaAllah Boleh Bu Bengkok terus tu bengkok. Boleh hotel ke tak? Ya. Okay. Ni yang tadi. Ni adalah aftermarket ni Ya. Aftermarket punya lima. Habis lah. Ni guys. Habis lah. Tepat. Sini, jalan dia. Tadi abang. Ni Abu. Tapi kau tengok macam mana ni. Ini design terbaru guys. Bukan senang mah. Dan saya dia sepatutnya macam ni guys. Ya, dia sepatutnya macam ni. Tapi dari tadi dah terslide. Sebab tu selamat pakai boot. Abang dah cakap dah pakai boot. Susah. Nampak? Abu. Ada cerita Bu. Abu ya. Adik mesti ada sebab. Ni Abu ni dibayar apa? Nanti mesti ramai. Kita tengah tengok Abu jatuh. So dia punya kerosakan. Pernah jadi ni. Orang lama-lama cakap. Dia punya kerosakan ni. Lepas tu saya tak nampak lagi dengan ni. Kita kena jaga Abu tu. Dengan brake. Brake dia bengkok. Dia macam mana tadi Bu? Tolong cerita Bu. Kau terdrop gear Jalan tu menurun. Lepas tu dia turun betul dia corner kan. Dia drop sampai satu. Dia kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Jangan terpengaruh dengan laju sikit. Betul. Maksudnya jangan terpengaruh. Jangan termakan tu. Yes, betul. Itu saat kita dah leka. Dia ada part yang macam boleh laju ni. Kan? Itu saat disiplin tu. saat kita diduga dajal lah. Betul kan? Saya pun laju sikit. Sabar. Tiba-tiba dia macam tu balik. Bang, abang okey bang? Okey.
Saya nampak sekarang muka abang macam berjaga-jaga bang. Abang berjaga-jaga daripada serangan saya ke ataupun apa bang? Spesifik bang. Kau main co-founder tu. Soalan aku yang salah soalan. Boleh nyatakan Dev Highway ni mencabarlah. Cabar abang. Mencabarlah. Okay, so tadi kita dah tengok Abu. Bang, boleh ke saya review exhaust tu bang? Boleh? Okay, abang pun sama juga. Dia tak jatuh lah. Dia dapat selamatkan. Dia kata Allah tolong. Allah selamatkan. Dia dah seret. Dia dah terseret. Dia boleh angkat balik motor tu, geng. So Dev Highway ni, pendapat abang compare dengan Thousand Corner? Kita tak nak merendah-rendahkan. Saya nak tanya compare saja. Jadi yang ikhlas lah kan? Yang ikhlas. Sebelum ni saya dah tanya rider-rider yang nak pergi Dev Highway kat Thousand Corner, so beri comparison. So orang cakap Dev Highway mencabar, dan owner kopi Malay pun sendiri kata semalam tau, dia kata Okay. kalau awak lepas Dev Highway, Thousand Corner ni senang lah. So hari ni kami ke Dev Highway memang mencabar guys. Sebabnya kenapa saya cakap mencabar daripada Thousand Corner, jalan dia sempit. Lepas tu dia ada perasaan macam kita pergi luar Prabang. Sebabnya Dev Highway ni dia highway yang tak ada maintenance. Sebab dia di penghujung dia one way in, one way out. So siapa yang nak maintain highway tu? So memang dengan batu kerikil, dengan pasir. So ada perasaan macam saya pergi luar Prabang. Ini dah macam nak pergi luar Prabang kan. So Dev Highway kena try. Kalau korang cakap korang rider, korang kena try Dev Highway guys. Sebab kalau tak kat Thousand Corner tu, memang Thousand Corner lebih corners, tetapi maintenance cantik. Thousand Corner cantik, ini kena try lah. Yes. Kita dengan motor Harley dengan motor Harley kita masuk juga Dev Highway. Ini adalah cabaran daripada Abang Boy sendiri, Abang Don. Dia yang cabar untuk kita datang juga ke Dev Highway ni. Try juga dia cakap. Doakan kita orang geng untuk dapat sijil Dev Highway. Boleh? Bos besar, boleh kita dapat sijil bos? Boleh. Boleh arrange lah? Sijil no problem. Pengalaman tu. Pengalaman ni. Mak, minyak habis. Minyak habis, kita berjaga-jaga. Ya, aku tak tengok minyak aku lah. Sebab bila masuk ke Umpang ni, dia tak ada stesen minyak. Okay. Jadi sportster macam saya ni, kenalah isi. Ini adalah persediaan Abu buat untuk motor dia. Okay, dia tahu tank dia tak berapa besar. So dia buat persediaan tanpa menyusahkan semua orang. Betul Bu? Ayat aku Bu? Boleh. Boleh ayat aku boleh Boleh release lah. Dev Highway ni rupanya Telangga iguana je. Astagfirullahaladzim. Guys, kita sampai dekat Dev Highway guys. Dev Highway guys. Alhamdulillah. Nice shot Umpang. Ni kat sini kita gambar. Alhamdulillah. Dekat sertifikat tu letak nombor motor sekali So apakah perasaan anda setelah sampai? Alhamdulillah. Syukur akhirnya sampai guys. Lepas tu kita nak kena keluar balik Betul. secepat yang mungkin sebelum jalan gelap. Betul. Ya. Oh, dia setiap kali pit stop dia akan beli stiker Okay, so Don and Elizad telah pun sampai geng. Ini adalah bukti-bukti rider-rider yang kental untuk datang ke Dev Highway. Alhamdulillah, dugaan kami tak besar. Dugaan kami boleh kami lalui. Alhamdulillah. Walaupun agak mencabar, tapi Alhamdulillah. Allah hidup pula.
Nampak dia pun susah. So bang tak patut tolong tulis sebab dia kata mesin untuk tulis nama ni dah rosak. Video ada bukti. Bukti kita dah sampai. Bukan kita beli CJ ni kita tulis kat hotel ke dekat tempat lain ke tak. Dia punya printing nama dah rosak. Jadi dah rosak ni bukti bos kita. Makcik tu saya suruh saya repair. Saya pun tak boleh repair dah. Betul. So kita minta kita punya pengetua besar kita untuk isikan nama masing-masing. Death Highway pula. Death Highway 1219 ke pergi Upau. Okay. Alright. Guys, Death Highway ni memang mencabar dan jalan dia betul-betul menduga Abi. Okay, alright. So kita first time dekat Death Highway. Ya. So harap kita akan lebih right. Ya, insyaAllah. Okay, lepas ni kita ke Thousand Corner pula. lepas ni kita ke Thousand Corner untuk collect satu lagi sertifikat. Macam, okay. Right. Ni baik. Pengetua tulis. Dia bagi sejarah ni. Pakai nama nak tak apa? Ni saya dah bagi IC. Mari ikut sama. sebiji. ANR Tak nampak tengah. Ada tu nama. 411. Split sekali. Alright. Mahal tu. Mari. Yap. Siap-siap bagi. Tuliskan. Saya nak presiden yang tuliskan. Okay. Baru Nampak tu, guys. Baru ada berkat. CJ berkat. Kata-kata. Atas from Beko dah completed the Death Highway 1219. Terima kasih. Yes. 1219. So dia guys. So Siapa nak boleh itu Ustaz? Lagi untuk tamu ni. terima kasih. Saya Awak minta sahaja ni. original ni kat atas ni ada barang lah. Kalau tak ada barang, tak bermakna akan ambil ni. Belagak betul. Okay, next. Congrats Abo. Thank you. Banyak cerita sebelum nak sampai ke sini. Okay, tengok next dulu. Sportster Okay. 883. Okay. Nombor plate WA 5883 B. Bawah tu bro, tepi sikit bro. Tu dia. Walaupun dugaan Abu ada hari ni. Aku nampak kau Okay bro lepas kau jatuh kan, aku nampak kebangkitan kau. Keyakinan kau tak down lah. So sama tak? Okay, Abu from Tycoon has completed the Death Highway 1219 curve in Umpang. Congratulations Abu. I hope you have more rides more, okay? Okay? Alright. Okay. Jangan lepas seperti tu Sido. Kena lagi banyak ride, okay? Oh, okay. Alright, thank you. Right. Okay, Atta, kau dah. Dah. Alright. Congratulations to Hatta Mari, Crack the Box, Tycoon Riders. Sebab telah berjaya menamatkan Death Highway 1219 ke pergi Umpang. Okay, so saya harap awak lepas ni akan lebih banyakkan ride lah. Okay. Okay? Saya amat berbangga. Yes. Okay guys, ini adalah checkpoint untuk ke Death Highway. Okay, kita akan ambil gambar. Tutup bang. Hari keempat bang. Bangun pagi gosok gigi. Besok kita jumpa lagi. Okay. Sijil sudah diberi.